Ujian hebat bakal dihadapi oleh Johor Darul Ta'zim JDT yang datang dari Jepun. Skuad kendalian Hesko Munoz kini dalam momentum cemerlang terutamanya dalam kempen AFC Champions League Elite Akli. Selepas 6 perlawanan, skuad Harimau Selatan menduduki tangga ke-6 hasil 2 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan serta mengumpul 8 mata. Sedangkan San Frisice memiliki kelebihan dari sudut prestasi akli selepas menduduki tangga ketiga 11 mata dan hanya terpisah 2 mata dengan pendahulu, Vissel Kobe 13 mata. JDT yang kini dalam misi untuk memburu 8 slot kepusingan kalah mati bakal berkunjung ke Jepun dalam misi meraih kemenangan ketiga peringkat kumpulan. Jago Jepun, San Frisice Hiroshima bakal menjadi halangan terbaru JDT selepas kedua-dua pasukan bakal bertemu di Aegean Peace Wing Hiroshima jam 6.00 petang. Juara bertahan Liga Super ini melakar keputusan seri 0-0 berdepan wakil China, Shanghai Port bagi aksi terakhir kumpulan pada 9 Disember lalu. JDT berada pada prestasi terbaik ketika ini, menang 4 daripada 5 aksi terakhir sementara San Frisice Hiroshima menang 4 dan tewas 1. Keberadaan JDT di bumi matahari terbit ini membawa misi besar untuk mengutip mata sekaligus mengukuhkan posisi dalam kelompok 8 pasukan terbaik ke peringkat kalah mati nanti. Malah, pasukan Harimau Selatan turut memikul cabaran getih bagi memecahkan badi kemenangan ke atas kelab-kelab dari Jepun apabila turun beraksi menentang San Frisice Hiroshima ini. Dalam 11 pertemuan antara JDT dan kelab-kelab dari Jepun, cuma sekali sahaja gergasi bola sepak tanah air ini mencatat kemenangan selain 2 keputusan seri beserta 8 kekalahan. Untuk rekod, satu-satunya kemenangan yang dicatatkan JDT ke atas kelab Jepun adalah pada tahun 2019 lalu ketika mana menewaskan Kashima Antlers 1-0 di Stadium Larkin hasil gol Syafiq Ahmad. Walau bagaimanapun, aksi JDT dan San Frisice Hiroshima ini akan menjadi pertemuan sulung antara kedua-dua pasukan, sekaligus bakal menghangatkan lagi aksi yang berlangsung di bumi Jepun ini. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.